Okey, Assalamualaikum. Selamat datang warga Kuantan. Okey, sekarang kita berada di Timur Bay. Timur Bay Resident, Sungai Karang. Di sebelah kita ini adalah Swiss Garden Resident. Okey, ini adalah guard. Okey, guard di Timur Bay Resident. Okey, Timur Bay ya. Dan kita tengok lokasi di depan ini. Okey, kita ada watak kopi. Okey, di depan Sungai Karang ini kita tengok ada kedai Nurul Tonyan, nasi dagang berserah. Okey, dan kita tengok di manakah letaknya kedai Dobby Express. Sini adalah Timur Bay ya, Timur Bay. Subway, sebelah Subway, nasi ayam Papa Express. Subway, sebelahan dengan Subway kita akan jumpa kedai Dobby Laundry. Khidmat cucian kering, cucian pengeringan, lipat, serika produk Dobby. Okey, ini adalah kedai Dobby Express kita. Ini adalah Dobby Laundry Premium lah. Okey, kita tengok Ini kita tengok pakaian dia. Okey, ini blazer, baju Melayu, jubah, t-shirt, kemeja, ini baju kurung. Okey, semua ni semua ada di Dobby Laundry Express Service. Okey, cuba kita tengok dekat luar. Okey, ini dibuka pada 9 pagi, tutup 10 malam. Okey, kat sini juga kita ada deterjen sabun deterjen. Kalau kita tengok ini ada dua, RM34. Okey, satu dia punya pewangi cherry blossom, satu lagi pewangi dia aqua di Giu. Okey, Cuk Amani. Okey, ini adalah Dobby. Okey, mari kita tengok dekat signboard luar. Okey, ini Dobby. Okey, ini adalah Dobby. Okey, ini adalah di Timur Bay ya. Berjalan ke depan sedikit, kita akan jumpa Lau-Lau. Okey, bersebelahan dengan Lau-Lau ini kita akan ada Hiroko Cha. Kemudian kita akan jumpa Dobby Laundry 24 jam. Okey, bersebelahan dengan Zeus Coffee. Okey, sebelah kita ada Zeus Coffee. Okey, ini adalah Dobby 24 jam. Okey, mari kita tengok kat dalam. Okey, ini adalah kedai Dobby 24 jam Okey, kat dalam dia kedai Dobby 24 jam. Okey, kita tengok banyak mesin dia sedang berjalan. Okey, dia buka 24 jam.